Dia ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, dia kata, Nabi kata man raka'a arba'a raka'at qabla zuhri, siapa sebelum sembahyang zuhur dia sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, qabliyah pun 4 juga. Ulama hadis bincangkan macam mana kaifiat nak buat 4 rakaat qabliyah zuhur. Keputusan dia apa dia? Dua-dua. Qabliyah zuhur tu buat 2 rakaat salam, lepas tu lagi 2 rakaat salam. Lepas tu sembahyang zuhur. Wa arba'an ba'daha. Dan lepas habis sembahyang zuhur, buat pula ba'diyah zuhur lagi 4. Ulama hadis bincang dan keputusan dia apa dia? 4 rakaat ba'diyah itu pun 2 1 salam, 2 1 salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Habibah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa yang dia sebelum sembahyang zuhur, dia buat qabliyah 4 rakaat, dia buat ba'diyah 4 rakaat. Haramallahu azza wa jalla lahmahu 'ala nar. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging dia daripada kena api neraka. Kata Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna." Ummu Habibah sendiri dia kata apa? Daripada hari Nabi habang tu aku dengar, aku tak tinggal qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Aku tak tinggal benda ni. Pasal apa? Pasal aku tak mau badan aku kena api neraka. Hadis itu sahih. Senang tuan-tuan. Kita tak buat. Kita habis kuat boleh buat 2. Qabliyah 2, ba'diyah 2. Habis kuat. Nak buat 4 ni, aduh. Satu, kita duk salah kat Tok Bilal pasal dia qamat cepat, kita kata. Satu, padahal kita tak mau buat. Tapi kita duk kata Tok Bilal, kata saya nak buat Ustaz, kata, tapi semayang ni masjid Allah, Tok Bilal ni dia kalut apa benda tu. Tak bagi can. Dan dekat doa ya Ustaz. Bagi salam tu. Allah Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayang lah. Satu. Jadi Tok Bilal pun dengar malam ni, bagi can. Kalau dah bagi can, tak buat juga, gulung sejadah habis pedai atas belakang dia. Amboi hari tu hang salahkan aku. Lah aku dah bagi masa, hang tak buat pasal apa?